Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi aku baru sampai ya dekat spot titik besi. Jadi hari ni macam biasa lagi, kita macam haruan. Semalam aku bawa setup Team Seahawk Neza. Hari ni aku bawa setup Team Seahawk Mistral saiz 1000. Okey, semalam aku dibuli, memang kau kena bully. So hari ni kita come back balik. Kita balas dendam balik. Semalam dia bully kita. Hari ni kita pula bully depa. Okey. Semalam makan banyak lucut. So hari ni kita bawa rod keras sikit 410. Semalam 26, hari ni 410 Team Seahawk Randuk. Okey. Masih lagi setup light, setup lembut-lembut tapi keras sikit lah. Orang kata bila kita set hook tu, kata ada fight sikit masuk dalam mulut dia. Jadi tanpa memakan masa, jom kita casting. Harap ada saiz idaman untuk pagi ni, untuk hari ni. Mahim, first cast of the day. Oh, tak kena. Kejut tu. Alamak. Oh, fish on. Oh, saiz ni. Alhamdulillah. Strike yang pertama pagi ni menggunakan Team Seahawk Mistral saiz 3000, saiz 1000 Mistral SW. Seahawk Gachiri 15 LB, Seahawk Nurul 15 LB dan Team Seahawk Randuk terbaik. Alhamdulillah. Saya idaman untuk pagi ni. First strike, manis-manis. Besar juga tu. Okey, mantap. Push on. Curut sahaja. Start yang kedua untuk pagi ni. Masih lagi mencari saiz idaman untuk digambarkan 2025. Lepak panas ni. Alhamdulillah. Strike yang ketiga pagi ni menggunakan Team Seahawk Mistral SW saiz 1000. Ganah. Tak. Sayang telah usah, kebetulan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku. Strike yang keempat pagi ni menggunakan Team Seahawk Mistral SW.
Oh. Oh, alhamdulillah, strike yang kelima. Mantap. Masih lagi menggunakan Team Shock Mistral SW. Terbaik. Tak besar tapi banyak. Jadi ya. Oh, dah mantap. Oh, ni kenyang ni, kembung pun dah. So, cukuplah video hari ni. Video kita casting haruan. Alhamdulillah ada manis-manis lagi di pagi hari ni. 5 ekor. 5 ekor. Tak ada saiz siraman. Tak ada gambar untuk 2025. Tapi dia bagi strike yang banyak lah, 5 ekor. So, terima kasih yang mana sudi tengok video aku, yang mana like, yang mana subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi lah hari dalam video. InsyaAllah kita akan cari lagi gambar first untuk tahun 2025 ni. Gambarnya boleh dikatakan pembuka bicara di tahun 2025. Okay, so jom kita balik. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dan kita sambung lagi mancing. Okay.